Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menyebut ayat 184 sampai 189. Ayat pertama. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Kepunyaan siapakah yang berada di atas muka bumi ini? Muhammad baca ayat tu. Pasti kamu termasuk kamu semua akan mengatakan Allah, kepunyaan Allah. Ujung ayat tu, qul afala tadhakkarun, apakah kamu tak berfikir? Di sini sudah kena amalan. Sambung ayat. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Siapakah tuan langit, tuan bumi, tuan panca indera, tuan ni siapa tuan dia? Tuan aras yang agung ni siapa tuan dia? Setelah kamu fikir-fikir, kamu amat-amati, siapa lagi? Mestilah Allah Ta'ala. Tuan dia mesti Allah Ta'ala punya tuan. Tuan langit pun Allah Ta'ala, tuan bumi pun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri amaran. Qul afala tattaqun, apakah kamu tak bertakwa? Sambung ayat yang ketiga. Selanjutnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Pada tangan siapakah kekuasaan setiap perkara? Ia yang melindungi, tiada ada siapa yang dapat melindungi, melainkan Allah Ta'ala juga melindungi segala kelakuan-kelakuan apa benda yang berlaku. Berlakulah tsunami di kota Kuala Muda, berlakulah tsunami di Sumatera, berlakulah letupan gunung ganang meletup, bukit bukau semua akan jawab Allah Ta'ala. Gempa-gempa bumi di mana pun akan kata Allah Ta'ala. Ini melainkan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad baca kat depan ayat tu. Ayat yang pertama Muhammad tahu, bukan Nabi Muhammad tak tahu. Tapi orang Yahudi nak tunjuk yang dia pun tahu Quran kita. Dia sengkang Muhammad macam tu. Padahal ayat tu patutnya Muhammad lah baca. Muhammad biar dia baca. Macam tu. Itulah cerdik yang Nabi Muhammad. Penghabisan ayat. Jikalau kamu sudah pun menjawab Allah, siapa tuan langit, jawab Allah. Siapa cipta langit bumi pun jawab Allah. Kamu pun jawab Allah. Orang kami pun jawab Allah. Semua mengatakan Allah, 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 Allah. Semua Allah, Allah. Akhir ayat, qul, katakan pada mereka-mereka itu, qul fa'anna tusharun. Di manakah kamu sekalian itu tertipu itu? Padahal kamu sudah pun jawab Allah. Tertipu. Jawab Allah pun tak percaya. Apa sebab? Kerana ada syirik. Kerana ada syirik. Itu perbezaan dia. Bukan beza dia. Buat teruk sangat. Kamu ada kepahaman lain, kamu ada pegang lain, syirik tak kamu? Tiba-tiba mulut kamu kata Allah, bohong tak kamu? Dusta lah kamu. Ini sebab ditengking oleh Allah Ta'ala. Allah tengking tu.